Oh macam tu Takut. Faham? Kacip apa mem ni? Itulah akak. Ini kan, dia baru 5% nak tengok kacip dia. Yang belakang-belakang tu, topik apa yang dia bincangkan tu kadang-kadang dia macam, aku ni dah teruk dah dari dulu, dia lagi teruk dari dulu je. Ya, mem yang start. Takutlah aku ni anak tunggal. Tak pernah balik ada orang lelaki kat rumah. Balik-balik lelaki pun ayah aku. Itu pun ayah aku dengan mak aku. Aku faham lah itu bapak, itu suami mak aku. Ni kalau aku balik ada lelaki lain kat rumah aku macam, engkau siapa? Engkau siapa? Kenapa kau ada dalam rumah aku? Aku tak ingat. Mal, kenapa kau dalam rumah aku, Mal? Padahal dah kahwin. Dia tu kena macam mana? Lupa. Maksudnya aku kena... 4 million like. Nonchalant gila. 4 million like. Mem dah kenapa? Siapa yang cakap tu? Ya. Bukan lelaki sendiri. Bagi saya kebiasaan dulu. Ada orang tanya dah restop ke? Dah. Dah di stop. Dia lulunya mem. Ya. Macam Bagi Chan. mem dia dulu. Okey. Ya. Dan kepada akak-akak yang nak tahu, kalau beli set memang berpeluang untuk dapat brunch bersama kami nanti. Betul. 10 orang je kak. 10 orang tu ramai sebenarnya kak. 10 orang tu dapat brunch bersama kami. Betul. Dapat luangkan masa sambil-sambil makan, boleh tangkap gambar. Akak bawa apa-apa barang yang akan nak kita sign, kita boleh sign. Dari pintu belakang kak. Tapi pintu belakangnya jadi halal lah. Maksudnya masuk rezeki, akak bawa je apa-apa, akak minta mem sign. Akak boleh peluk mem. Betul. Nanti aku pergi tandas dulu. Akak buat je semua dengan mem. Betul. Ya, tolak lagi. Sebab waktu tu lah akak dapat, ya Allah mem, comel-nya. Macam tu. Saya nak nasihatkan semua pakai setting spray tau. Saya dah penat dah. Mok kena sental duduk saya kat rumah. Foundation makan dekat. Waktu tu kat Kelantan aku ingat lagi. Ya Allah dah serapak. Makeup kat sini aku macam Sebentuk. Mok carut masa duduk. Kak pakai yang Foundation apa dia pakai ni susah je nak. Tak pakai setting spray. Kali sebelum peluk-peluk kita pakai setting spray dulu biar tak transfer. Kelak kali itu. Dia macam, setiap bila pula ada pokadot cok juga kan dia punya. Itulah. Bayangkan member peluk dengan berapa ramai orang. Untuk 10 orang kalau yang dapat brunch nanti tu. Ya. 1, 2, Minta-minta lah 9 orang lelaki, 1 orang perempuan je. Dia lelaki 9 tu pergilah panjatlah badan dia pula. Tak, kalau abang-abang kalau bilang dia kan, semua macam terpaksa jumpa saya. Sebenarnya yang minat kakak ni bininya. Tapi kalau Dah lalang. lelaki dia, apa isteri dia, bang, salam lah bang ni. Ke mana ni? Muka lelaki dia sumpah tak rela. Ya, tak apa pula ni. Sumpah tak rela. Lalam lah. Macam siapa pula duk terencet ni kan. Assalamualaikum.